Buat rumah dengan iHome Yes. property ni insyaAllah on time. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower iHome Property. Hai, sekarang kita berada di satu lagi lokasi di Tali Air 8 Sekinchan, Selangor, yang mana kita bersama dengan seorang lagi pelanggan iHome yang alhamdulillah rumahnya telah siap pun dibina. Jom kita berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Cik Haji Syarul. Ya, Puan boleh perkenalkan diri? Okey, saya Hajah Ruzniwati, boleh panggil Kak Ruzi. Dah berhentilah dulu iFly. Sekarang dah resign. So sekarang kita buat duit dengan tiny house lah dengan iHome property. Alhamdulillah. Kak Ruzi Okey, Kak Ruzi, macam mana perasaan bila rumah dah siap? Syukur alhamdulillah, rumah siap on time. And then saya nak ajaklah kepada kawan-kawan, cabin crew, steward, stewardess, captain, all the technical crew ataupun semua rakyat Malaysia, especially all the ladies. Jangan rasa apa orang kata kedekut dengan duit tu lah. So kita gunakan duit yang ada tu untuk kita punya on benefit and on our property. Wow. Buat rumah dengan iHome property ni insyaAllah on time. InsyaAllah. InsyaAllah. So kita nak tahu juga, mungkin ramai yang nak tahu juga kenapa Kak Ruzi ni memilih iHome daripada kontraktor-kontraktor lain. Okey, sebenarnya sebelum buat tiny house ni, I memang jenis suka survey. Dah survey a few contractor, and then I tengok you all punya profile very good, and then very clean, and then so kita tak nak buang masa lah sebab takut nanti harga makin mahal. So why not I cuba, and then alhamdulillah tepat sekali. So dengan kata rumah yang kat belakang ni, tiny house ni nak dijadikan homestay. Ya, betul. So that one is idea business yang sangat bagus untuk trend sekarang kan. Ya, betul. So boleh kongsikan sikit macam mana pasaran homestay dekat area Sekinchan ni? Masya-Allah, sekarang ni untuk pasaran homestay di Sekinchan memang orang kata memang terlampau aktif lah. So tak rugi kalau kita menabung sedikit duit untuk buat tiny house, untuk dijadikan homestay, insyaAllah. InsyaAllah. Kak Ruzi, tolong boleh promote sikit siapa yang nak cari homestay area Sekinchan, boleh datang kat sini. Masya Allah. Siapa yang terdekat dengan area Sekinchan, kalau nak tengok rumah Kak Ruzi, katalah tak percaya ke apa, boleh tengok dalam, boleh tengok luar, and then boleh contact. Kak Ruzi akan bagilah nombor phone iHome property lah. Dengan so kita dapat orang kata kontraktor yang betul, yang jujur, yang ikhlas untuk buat rumah kita, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Ruzi kerana memilih iHome Property. So kita doakan agar perniagaan homestay Kak Ruzi dipermudahkan urusan dan ramai yang akan datang untuk booking. Amin, insyaAllah. So mereka kat luar sana yang masih lagi mencari kontraktor untuk membina rumah, untuk duduk ataupun untuk buat perniagaan seperti homestay ataupun chalet, jangan lupa memilih iHome Property. So jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.